Aku nak share korang lah pasal power bank lah. Okay, power bank ni aku dah modify daripada 10,000 jadi 5,000 mAh sebab ada bateri yang kembung. Sepatutnya dia punya capacity ya, dia boleh charge lah, dia punya watt boleh sampai 22.5 watt. Okay, sepatutnya dia super charge lah. Aku ada satu power bank ni, power bank wife aku. Power bank ni dah kembung dah buncit. Korang tengok lah, dia dah buncit. So aku nak try dismantlekan power bank ni dan tengok apa sebenarnya yang ada di dalam power bank ni, sama ada aku boleh gunakan part-part power bank atau tak. Tapi kalau kau ingat power bank ni sebenarnya biasa normally dia pakai bateri lipo ataupun ion. Untuk kes ni kita nak tengok, aku rasa dia pakai lipo dan kita kena pakai tools ni untuk cungkil lah, slow-slow, hati-hati. Kita make sure kita kena buka sekeliling and then cabut, make sure tak terpancatkan dia punya bateri. So tadi aku dah compil lah keliling korang tengok aku dah compil keliling dan aku dah terbuka sikit. Korang tengok dia punya bateri dia pakai lipo sama macam bateri phone lah sebenarnya, sama macam bateri drone juga lah. Dia tak pakai li-ion. Kalau li-ion dia jenis bulat lah. Okay, tapi nak buka ni tak mudah lah sebenarnya sebab dia ada gum yang melekat, so kita kena paksa sikit dan umpil sikit demi sikit lah. Kena paksa tapi jangan terlampau keras sangat lah, kalau tak nanti pancit pula ni. Nanti kita tengok lah parts apa yang kita boleh gunakan daripada kita punya power bank ni. Bateri je confirm lah, tengoklah sama ada nak replace bateri ke ataupun nak buang terus ke, kita ambil parts je. Aku dah berjaya umpil dan korang tengok tengok dia punya cara dia lock dekat kes bawah. Tengok ada banyak klip dia, itu sebab susah ni nak buka, klip banyak sangat. Okay, untuk power bank ni korang tengok dia ada ni bateri dia, ni lipo lah. Okay, dan dia punya board, dia punya board ni, dia punya board. Okay, memang simple. Ni 10,000 mAh. Nanti aku tengok lah mana benda yang aku boleh pakai, sama ada aku nak restore balik atau aku dah main board dia. Bateri ni aku rasa memang nak kena buang lah sebab dia dah kembung kan. Okay, okay, sekarang aku dah buka bateri dia. Okay, korang tengok bateri dia sebenarnya satu biji 5,000, so dia ada 2 biji rupiah, so dia jadi 10,000 lah. Kalau korang tengok yang atas ni sebenarnya cantik, yang bawah ada yang kembung, so maksudnya kalau aku nak pakai power bank ni lagi masih boleh lah, cuma aku kena buang yang bawah and then aku pakai je yang atas, so dia akan jadi 5,000 sajalah. So masih tengoklah sama ada nak guna balik S5,000 atau nak guna pakai balik parts-part yang aku ada sini. Tengoklah pada tu ada projek apa-apa kan. Okay, so aku rasa inilah sebenarnya apa yang ada di dalam power bank. Korang tengok ni je sebenarnya ada power bank, simple kan, ada board dengan bateri, wire sama plus minus and then tu je, sangat-sangat simple. Bagi aku yang mahal sebenarnya untuk power bank ni adalah bateri, sebab bateri dia sama macam bateri drone. So memang part ni lah yang paling mahal sebenarnya. Kalau korang nak tahu sebenarnya bateri ni kalau over discharge or overcharge dia boleh terbakar tau. Kalau dia pancit pun dia boleh terbakar, so korang kena jaga itu sebab banyak kes power bank terbakar. Kalau nak beli power bank memang patut beli power bank yang berkualiti sebab dia punya kelemahan sebenarnya dekat bateri sebenarnya. Okay, and then selain daripada dia ada voltage regulator ke, overcharge ke, over discharge ke. Okay, itu sebab perlunya beli power bank yang branded. Okay, untuk bateri ni aku dah decide untuk tinggalkan satu saja sel, sebab sel atas ni masih ok, nampak dia tak kembung, saiz semua cantik. Yang bawah ni aku akan
keluarkan. So daripada 5,000 campur 5,000, 10,000 tinggal 5,000 lah akan datang. So dia punya connection dia sini je, positif negatif. Okay, so aku akan potong sini, potong sini, potong ni simple je. Aku takkan buat benda lain, aku akan gam balik. Okay, aku letak protection, dan aku akan cover balik. Itu je sebenarnya proses yang aku nak buat sebenarnya. Dan aku boleh pakai balik apa ni, tapi dengan kapasiti 5,000 lah. Sebab sekarang ni untuk bateri ni sebenarnya dia satu sel ni 5, kalau kamu tengok dia 5,000 5,000 mAh, 3.7 volt, 3.7 volt. So sekarang ni dia ada 2 sel, 2 pieces, 2 pieces, satu, 2. So maksudnya 5,000 campur 5,000 jadi 10,000 lah. Tapi dia masih 3.7 volt, 3.7 volt. So ikut logik 3.7 volt ni dia akan pergi ke sini. So dia akan charge itu punya battery phone lah. So battery phone sebenarnya sama juga dia punya sel dia. Dari sini satu sel. So satu sel, cuba korang bayangkan lah. Okay. Bateri kalau dia dalam 5,000 mAh, saiz dia macam ni. Phone pun lebih kurang lah, tapi tengok pada teknologi dia lah. Okay. Sama dia panjang, pendek, lebar, tebal. Tengok pada manufacturing design So senang cakap, kalau 10,000 mAh, kalau phone korang 5,000 mAh, so maksudnya 10,000, maksudnya satu kali charge phone korang yang bersaiz 5,000 mAh, dia charge satu sel ni dia dah habis. Kalau 2 sel 5,000, maksudnya 10,000, sebenarnya sekali charge 5,000, sekali charge 5,000, so total 10,000. So korang boleh charge 2 kali. Okay, cara kiraan senang je lah. Kalau phone korang kapasiti 5,000 mAh dan power bank korang 10,000 mAh, maksudnya 10,000 bahagi 5,000 sama dengan 2 kali. So maksudnya korang boleh charge 2 kali je maksimum. Itu dari segi teori lah. Dari segi praktikal nak akan tengok lah, sebab mungkin ada loss power atau capacity ni dia dah tak real capacity. Bateri ni tu sebab kalau beli power bank yang murah, sebenarnya kalau dia declare sebagai 10,000, dia benar 10,000 tapi sebenarnya bukan 10,000. Tu korang kena jaga-jaga. Selain daripada dia punya reliability lah, dari segi reliability tu sebab kita kena beli bateri power bank yang berkualiti dan boleh dipercayai. Okay, ni aku dah leraikan 2 bateri ni. Okay, aku dah potong dia punya connection. Make sure jangan, masa potong jangan potong sekali postingan negatif ni, nanti terbakar, short. Okay, make sure potong satu. Okay, bila kau potong perasan kalau tengok tu dia buncit bateri ni. So bateri ni dah rosak korang jangan sesekali ambil jarum ke pisau ke apa cucuk bateri ni silap boleh terbakar tau, sangat-sangat bahaya. Okay, yang bateri satu lagi nampak cun dalam keadaan yang baik. So maksudnya aku boleh lah pakai lah power bank ni balik, just tapi 5,000 lah. Kalau maksudnya mungkin kalau phone mungkin aku boleh pakai dalam satu kali charge atau lebih sikit je lah. Boleh guna untuk aplikasi lain atau apa sajalah. Nak ganti satu bilik bateri ni sebenarnya bagi aku tak berbaloi mahal, sebab sekarang power bank sangat-sangat murah. Sebab apa? Contoh lah power bank macam ni tengok share korang, ni power bank Penang original Penang 10,000 baru tak sampai RM30. Okay, biar aku beli baru je, ataupun tak sampai RM50. Okay, tengok kepada jenis lah, jenis dia punya brand, tengok pada jenis lah. Okay. So kalau aku beli bateri satu replacement macam ni nak dapatkan balik 10,000 atau 5,000 macam ni so aku rasa tak berbaloi lah, biar aku beli baru. So untuk pakai je apa yang aku ada, aku rasa ni option yang paling bagus lah. Kalau kata bateri ni pun dah rosak, tapi aku akan gunakan balik dia punya board ni. Tengoklah apa projek aku boleh buat dengan board ni, mesti ada ni. Okay, nanti korang boleh lah try explore, mana tahu boleh guna balik, tapi kena make sure, kena hati-hati lah. Okay, ni aku dah siap tutup balik cover semua. Korang tengok aku dah cas sikit sebenarnya. Dan tengok kita tekan button ni, nampak
ada power. Okay, maksudnya okey lah sebab aku dah charge tadi. Dan korang tengok bila aku tucuk power supply, power supply untuk charge. Okay, korang tengok dia charge. Wah, maksudnya apa? Okey lah tu. So maksud berjaya. Cuma sekarang ni isu dia cuma dia 5000 mAh bukan 10000. Macam lah. Kalau kita charge dekat phone pun sebenarnya dia dapat result yang okey juga. So maksudnya projek ni berjaya lah. Okay, daripada buang, modify sikit, troubleshoot sikit, DIY sikit, and then boleh pakai lagi untuk berapa bulan ke berapa tahun tak sure lah. Okay. Sekarang kita test pula. Tadi kita charge powerbank ni, sekarang kita nak powerbank ni charge pula kepada lampu ni. Tengok dia boleh charge tak boleh charge. Sepatutnya tak ada masalah lah kan. Okay, cucuk. Tengok lampu hidup. Maksudnya apa? Charging. Lampu sini pun hidup. Maksudnya okey lah tu. Okey, projek berjaya.